Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kalian terliur tak di layar kaca Anda seperti apa guys ya? Ada telur, ada lada apa guys? Lada sumbat atau apa ya? Dan ini tuh cukup menarik dan ini makanan tradisional yang menyehatkan yang aduh, aku terliur guys. Aku terliur banget dan terasa banget nak makan. Tapi di Indonesia sayangnya nggak ada menu yang seperti ini guys ya. Jadi seperti apa videonya? Link ada di description ya. Untuk kalian yang mau nonton videonya langsung. Ini 1000 bungkus nasi lemak bakar habis setiap hari disebabkan ini. Ini nasi kerabu pastinya cuy ya. Jadi tak perlu berlengah masa lagi, langsung kita layan. Bismillah. Ada kau besar-besar 900 lebih ke 1000 bungkus setiap hari. 1000 bungkus setiap tu Malaysia datang sini nak makan. Setiap hari 1000 bungkus. Omset berapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nasi kerabu Ya, nasi kerabu bang. Kelantan ke Terengganu? Terengganu bang. Terengganu. Ya. Okey, boleh lah nak satu? Nasi Beda ya, kerabu guys? mestilah warna biru kat ya? Ya, macam ni macam purple sikit. Oh, macam Purple. purple sikit Okey. Dia pakai yang Sini. bunga tu ke macam mana? Bunga tu bang, kita campur dengan bunga. Dia bukan colouring kat Bukan colouring. Kita ada 6 jenis ulam, kacang botol, kacang panjang, daun selong, daun kesum, toge. Banyak ada 6 jenis. Ada 6 jenis bunga kantai. Oh, selonggok sayur kat Alright. Jadi lagi ada apa kak? Ni ada kelapa. Dia panggil Sambal sambal nyok. kelapa ke kelapa je? Kelapa. Dia ada ikan dalam ni kan? Tapi yang ni special saya letak ayam. Biasa orang guna ikan kat Biasa orang kena ikan. Tapi ni kat Beda guna ayam. ya? Sebab solok kita dah pakai ikan kan. Ni sambal dia. Ni nasi kerabu tumis kan? Tumis. Ni budu. Ada budu tak jadi kat Tak boleh ada budu bang. Kak, kat sini lauk nasi kerabu ni apa yang best seller kak? Yang Daging best seller kat bakar sini, dah pastinya. nasi kerabu lemak bakar. Oh, ini lemak Oh, bakar, lemak bakar. Memang yang panas-panas macam ni. Memang panas-panas. Sebab kalau letak arang kan bang, dia ada bau-bau smoky sikit kan. Bener. Saya nak lemak bakar. Solok abang nak. Gila, enak Kak, banget. sini sebelah ni apa kak? Yang ni daging bakar. Nak Daging juga? bakar. Nak juga kak, boleh? Boleh? Kau lada satu. Wow, Lada kak, Solok penting. lada kak besar-besar Besar gila. Solok Besar gila. ada. Kak nak telur masin kak? Telur masin? Boleh. Dekat sini pun ada gulai kawah kak Ya bang, gulai kawah. Kat sini yang special selalunya gulai kawah lah bang. Gulai kawah Satu Malaysia datang sini nak makan gulai kawah kak Ya. Satu Maksudnya kat sini Malaysia. ada sarapan pagi juga. Sarapan pagi. Sarapan pagi kak ada jual apa? Roti canai, ada nasi goreng, dari mi goreng, pagi, bihun goreng guys. untuk sarapan pagi lah. Nak start makan nasi kerabu dengan lauk-lauk ni daripada pukul apa? Start daripada pukul 7. Ini lauk apa ni kak? 7 dah ada. Yang ni ikan belado. Ikan belado. Kembung belado. Ikan keli belado. Oh, ini banyak lauk ni kak Ni ada sambal paru. Sambal paru. Sambal paru. Ni garing. Ni nak makan dengan nasi lemak pun Nasi lemak pagi ya, sarapan pagi. Diorang nak makan dengan nasi kerabu. Boleh ni kan? Boleh. Merocik, Ni guys. pun boleh. Ni ayam belada. Belada. Ni ayam kicap, ayam rendang. Yang rendang. Ni ayam masak petai. Wow, banyak lauk kak Yang ni ada nangka masakan kampung bang. Yang ni ada daging dendeng. Oh, ada daging dinding. Dendeng. Ada pun ada. daging dendeng. Makan dengan nasi lemak tu sedap kak Nasi kerabu Sedap. pun boleh ni bang. Oh, boleh. Oh, ini sedap ni budak-budak. Ni udang goreng tepung. Yang ni sotong. Kak dengan cerita ada laksa Komplit. Ada. Nak satu. Boleh Laksa kat pun utara. ada. Bang. Tapi nasi kerabu, nasi gamu Terengganu. Saya orang utara, suami orang Terengganu. Oh, iya ke? Ya. Jadi akak orang utara lah. Ya, saya orang utara. Campur mix Tapi dia ini, laksa ya. sarang abang. Rasa sarang banyak. Rasa sarang. sarang. Ada bawang, timun, Salad, lepas tu daun selom dengan cabai kurung. kuah dia. Oh. Ini menu baru lah kak ya? Ini tuh Ini enak menu nih, baru. guys. Oh, ya Apalagi Allah, dimakan sama cendol ya. Kalau siang-siang bener ya. Enak banget nih. Dipakaikan temenu lemak. Ke temenung lemak. Ya Allah, saya memang favourite lah kau makan laksa. Favorite. Laksa pekat. Ya Allah, Pekat ini memang banget nak nih, bagi Bang. Ikan ni. Memang Laksa berapa ringgit kak? Laksa. laksa sarang Oh, sarang 10, laksa dulu. biasa 8. Oh, tu sarang. Orang Ipoh memang suka makan laksa sarang kak. Ya. Dia ada berapa jenis ABC? ABC sini ada mangga, ABC pun macam ada. ya, coklat, pistachio. Yang ni durian. durian. Wow, bawah tu dah ada durian siap. Wah. Dah ada Mantul feeling banget. durian siap. Oh. Tapi ni ada juga durian. Kak pakai durian apa tu? Dia 24. Di 24 Okey lah, enak itu. Susu pekat. Susu pekat. Sumpah Baru guys, manis. terliur cuy. Ya. Kemudian Kita tambah feeling durian lagi sikit. ini Oh, memang ada creamy durian ori lah kak ya? Feeling durian memang rasa durian ori ni bang. Jadi apa? Rasa ada Termasuk durian. Durian. 24 tadi. Gimana sendoknya ini pak? Yang ni whipping cream. Whipping cream. Aduh. Lagi nampak menarik kak ya? Berapa ringgit nih guys? Terletaklah ada kacang sikit. Kacang.
Durian apa tu? Coklat sikit. Coklat Di mana mulai jendeknya ini cuy? Kan? Feeling sikit ke? Sikit lagi atas dia. Feeling. Pekat ni rasa dia ni. ABC. Waduh, Durian. jatuh kat Jadi berapa ringgit Kak Juan? Kalau durian 18, kalau yang lain semua biasa 10. Semua 10 kan? Sebab ada durian je 18 kan? Di 24. Ya. Baik. Kedai buka setiap hari ke? Ya, setiap hari. Makmur. Cuma hari Rabu 2 minggu sekali kita cuti. Daripada pukul 7 sampai 4.30 petang. Kak, kat sini apa menu yang paling best seller, yang paling banyak terjual? Yang paling banyak terjual sini nasi Lemak kerabu ni. lemak bakar lah. Kalau tanya sikit boleh Kak ya? Boleh. Lebih kurang berapa bungkus Kak boleh jual sehari? Dan satu hari tu boleh dapat dalam 900 ke 1000 bungkus. Bungkus, Satu ah? hari. 1000 pack. Maksudnya bungkus. daripada pagi dah start jual nasi kerabu sampai 4.30 petang Ya, boleh ya, makan. ya. Kita berada di restoran Muk Shah Alam. Muk, bukan Tengok makmur, nasi cik. kerabu dia Muk. selonggok macam ni. Salam, Yang paling buatkan saya rasa terkejut dia punya solok lada tu. Ya Allah, punya Memang besar merecik. dia. Besar gila ha. Jadi kita nak bawa keluar dulu sebab penuh, sebab kita nak gaul. Selalu orang buat kelapa ni digaul dengan ikan ni. Ini kelapa digaul dengan ayam. Dengan ayam, Memang guys. first time Beda kita nak ya? makan ni. Bawa keluar dulu telur masin. Daging dengan Dah, lemak bang. ni Jangan kita nak bawa buat- keluar juga. jangan buat terliur, lemak bang. dia nampak menggiurkan betul. Aduh. Okey, kemudian Lemak baru dia kita pasti enak. gaul. Uish, tengok sayur dia. Ya Allah. Ini nasi kerabu tumis. Kau dengar bunyi order. Oh, banyak bunyi order. Aduh, terliur Kat guys. sini akak ni boleh jual 1000 bungkus nasi kerabu sehari. Sebab nasi kerabu ni dia dah start jual daripada pagi. 7 pagi dah boleh makan nasi kerabu dah. Dan ini nasi kerabu tumis. Dia punya sambal tu kita gaul sekali. Ya Allah, boleh ke habis saya makan ni selonggok ni. Nasi kerabu, lemak bakar dan juga daging bakar. Kita bawa keluar balik kita punya solok lada ni. Kita punya daging bakar dan kita punya lemak bakar selonggok dia bagi. Dan juga telur masin. Sopan pertama kita nak rasa nasi dia dulu. Dia ada 6 jenis sayur dalam ni. Bismillah. Komplit banget. Dan paling penting kuah tumis dia tu tak manis. Bismillah. Gila, seriusan Telur masin, guys. Ini nasi merecik kerabu banget tanpa nih telur cuy. masin tak jadi. Keropok. Bismillah. Kerupuk penting, kalau nggak ada kerupuk Nasi pun nggak kerabu afdol dia, ya. Makan tanpa dauk pun dah memang nyam teruk. Lemaknya itu guys. Daging bakar. Yang bikin pasti Ini bau daging bukan smoke daging ya. bakar kosong, daging bakar yang ada perapan. Makan dengan daging bakar memang syahdu gila. Dekat sini dia ada Syahdu. juga menu pagi, ada roti canai, macam-macam roti. Dan dia juga ada menu makan tengah hari sekali kat sini. Bismillah. Ni barang jadi bro. Jadi makan dengan keropok. Tak tahu lah, makan nasi dia saja pun dah sedap lah. Sebab tumis dia tu. Bismillah. Makan pula dengan keropok, ya Allah. Aku tak sabar nak cuba. Dia pakai cili besar. Selalu orang pakai kecil-kecil ni besar. Tak gigit. Besar banget loh guys. Oh, Rasa ikan ni crunch sangat kuat. dia Lepas tuh. tu bila kita kunyah sendiri, dia rasa pedas-pedas tu. Tuhan dia yang tahu nikmat dia. Nak ambil dia punya isi solok tu. Ambil lemak bakar. Aduh. Telur masin sikit. Aduh. Bismillah. Dia punya perapan lemak ni sangat kuat. Bismillah. Ambil daging, ambil Sudah, lemak guys, sudah. dan juga Ini telur favorit masin. banget nih. Saya boleh kata ni antara nasi kerabu yang terbaik yang saya pernah review. Bismillah. After dia punya bunga kantan tu menyebabkan dia punya ulam-ulam ni bila kita gaul dia dapat satu rasa yang perfect, Ya, yang benar. mantap. Last yang saya paling suka. Bismillah. Keropok. Bismillah. Sangat-sangat recommend untuk orang cuba. Okey, kita nak cuba next menu. Laksa sarang. Dia ada laksa biasa. Tengok tu, kuah dia akak ni memang tak berkira ikan. Nak rasa kuah dulu. Ush, pekat ni. Pekat Saya ni gila. suka makan laksa tapi waktu hari raya je. Bismillah. Ini memang rasa utara betul. Utara. Bismillah. Kuah panas, telur panas. Uish, tapi rasa kuah laksa dia ni dah tak perlu letak otak udang kot. Rasa dia dah cukup masin, masam, pedas. Dia bagi Jadi cili lagi, satu. sayur. Bismillah. Ini tambah cili mentah potong tuh ya, enak banget tuh. Bila makan dengan cili padi tu ada gigitan pedas tu memang kan bener. syahdu teruk. Itu enak Bismillah. bener. Syahdu teruk betul. Kita nak ambil otak udang. Oh, dia punya otak udang petis sini. ni, eh? Cair-cair sikit macam ni, kemudian gaul. Okey. Ini cara makan otak udang bersama dengan otak udang. laksa. Kemudian ada Aku cili belum pernah tu. coba ni kalau campur. Bismillah. Menu baru. Kalau saya ingat boleh pergi jauh. Okey, kita nak cuba Pergi jauh. ABC durian. Kat sini dia ada macam-macam jenis ABC. Kita order yang durian macam- RM18 sebab dia gunakan durian D24. D24. Durian kahwin ni, durian mahal. Kita bawa keluar dulu durian ni sebabnya nanti nak gaul susah. Tak bisa, Dia kan letak aku dah level bilang. durian dekat atas ni. Bismillah. Enggak cukup. Kat bawah ni pun dia ada letak pilin durian. Tergaul.
Korang layan saya kejap, saya nak gaul. Dia kena gaul. Korang Liur, sedap. cuy. Feeling kat bawah tu dah jadi keras lah. Tengok. Banyak feeling dia. Rumah akak tu tak berkira. Kita tukar sudu besi. Senang nak gaul. Okay, gaul. Supaya feeling dia tu meresap. Bismillah. Feeling dia tu rasa macam makan keropok durian. Keropok durian yang kita selalu kecil-kecil makan kan. Ada kacang. Bismillah. Ambil durian ni, rendam dalam ni. Aduh, kita makan. jadi Pak. Pakai pula D24 durian kahwin. Tebal. jadi teruk. Bismillah. Tapi dia punya ABC ni, pertama dia lemak. Cuma dia yang tak ada yang manis sangat. Tapi kalau tengok tadi akak tubuh susu boleh tahan banyak. Tapi korang makan feeling ni. Feeling ni bila makan sebiji macam makan keropok durian. Keropok durian yang kecil-kecil tu kan. Sedap tu. Bismillah. Sumpah weh. Papan tak akhir. Bismillah. Sumpah weh. Okey, kalau korang datang Kepingin, weh. search restoran Muk-Muk, jangan lupa Muk-Muk wajib namanya, cuba bukan nasi makmur. kerabu lemak bakar dia. Akak tu kata 900 lebih ke 1000 bungkus setiap hari terjual. Gila, dia kat sini paling ramai waktu pagi. Ini saya datang dah tengah hari dan ini menu baru, laksa dan juga ABC. InsyaAllah ini barang baik ni. Kalau korang datang korang makan kat baik. sini, mesti korang rasa macam ruginya order sebungkus, ruginya order semangkuk. Mesti korang akan fikir bila aku akan datang untuk kali kedua. Okay, kita jumpa di next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Terliur tak guys? Terliur tak ya? Menurut aku sih ini kombinasi yang komplit ya antara ABC dengan laksa ini guys ya. Sebab memang kalau siang itu makan laksa sama cendol itu enak banget cuy. Itu kalau siang guys ya. Tapi kalau makan tengah hari seperti nasi kerabu, sarapan pagi campur lemak bakar itu masya Allah. Jadi cuy, seriusan ini bisa, aduh, di sini nggak ada cuy makanan seperti ini ya. Jadi untuk pilihan ya, kalau dari sarapan pagi sampailah ke makan malam itu pilihannya memang banyak banget ya kalau di Malaysia ya. Kalau pagi nasi sarapan itu banyak menu juga, dan kalau siangnya nasi campur pun banyak. Kalau malamnya kedai masakan panas tuh pun banyak banget guys ya. Serius terliur. Jadi kalian boleh coba nih di area Salam guys ya. Jadi langsung aja digas guys ya. Kalau deket langsung digas nih. Campur lemak bakar dengan nasi kerabu komplit lada, solok lada yang besar. Damn. Terliur sungguh guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komentar terbaik Anda ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terliur cuy.